Guys, jangan duduk dalam bilik je. Keluarlah, keluarkan tangan daripada dalam seluar tu. Keluar, best dekat luar ni. Seronok, boleh sentuh lantai. Cari pasangan juga. Keluarlah. Yang tak ada pasangan tu, jom mari saya ajar tutorial macam mana nak mengorat. Ada follow saya tak? Tak ada. Kalau ada follow, saya nak bagi ampau. Ampau? Kalau so inilah tadi tiba-tiba malu pula. tak apalah, saya VO je lah video ni. So siapa-siapa jemput datang 1 sampai 3 Ogos ni di Dewan Raja Muda Musa Shah Alam. So siapa yang nak kahwin boleh datang check out barang-barang kahwin kat sini. So back to tutorial saya balik. Okay. Dekat dalam ni tidak ada 23 item. So tidak ada semua. Okay. Tidak ada eyeshadow, mask. Dah berapa lama hidup? Berapa lama hidup pula. Korang kalau nak ada pasangan ni, korang nak tegur awek, korang tegur je. Jangan malu-malu. Saya tunjuk cara. Kalau festival kahwin dekat Shah Alam, dia panggil apa? Kahwin fest? Kahwin fest? Salah. Dia panggil Shah Ayang. Shah Alam, Shah Ayang. So, itulah tutorial untuk hari ni. Susah kan?